Ni lah kalau korang nak tahu stesen bas Sungkai. Stesen bas ni tak jalan masuk kepala dulu. Dia kena masuk Bontot dulu. Dia mengundur, stesen bas mengundur nama. Ni Pekan Sungkai. Dulu orang panggil Pekan Cowboy, tak adanya Cowboy ya. Ni tengok berapa meriah ni Pekan Sungkai. Ni pekan dia. Tengoklah anak-anak Sungkai, tengoklah pekan korang ni. Ni kira yang baru-baru lah. Dulu sebelah kiri ni Somel, kilang balok. Sekarang tak ada dah. Setakan balok, kayu balok tak nampak. Ni kedai-kedai baru lah. Ni Sungkai. Walaupun kami Sungkai ni pekan kecil, ada roundabout dia kat pekan ni. Ni balai Sungkai. Nampak ni. Ni roundabout ni apa lah nak cakap. Roundabout ni atas macam mana nama dia roundabout tolak ansur. Kalau tak betul, tak tolak beransur lah kita. Ni okey lah. Ini konten ni saja buat ni sebab tak ada konten lah hari ni. Okay, bye.